seorang pasien ni lelaki. So kita dapat call tau. Lepas tu kita pergi rumah dia. Masa tu doktor pun dah ni lah, dah orang kata dah keluar lah untuk rawat rumah, pergi rumah ke rumah kan. Pergi rumah ke rumah. Lepas tu dia dapat panggilan, kita pergi rumah dia. Okay, bila datang tu, dia duduk dalam bilik tau. Bilik dia gelap macam tu. Doktor datang tu lepas maghrib. Lepas tu pergi sana. Doktor nak, bila dia angkat kepala dia, lelaki tadi tu, dia angkat kepala dia kan, mata dia merah. Dia mata merah. Lepas tu doktor tanyalah, kenapa hang tak boleh tidur ke apa? Kan? Apa yang membuatkan hang jadi macam ni? Kan? Apa yang dalam fikiran hang? Apa yang hang nampak? Doktor jangan pandang belakang. Dia cakap macam tu? Tiba-tiba. Doktor jangan pandang belakang. Lepas ni dia akan pergi dekat doktor. Wih. Dia cakap macam tu. Kan? Siapa pula nak pergi kat doktor? Doktor tanya dia, siapa pula nak pergi kat doktor? Kan? Cuba doktor tengok jap mata awak. Macam tu kan? Buka mata, doktor tengok sekejap. Dia macam ni mata dia. Kan? Dia duduk keliling mata dia. Lepas tu setiap kali saya buka mata doktor, saya nampak seorang nenek tua, rambut panjang, duduk tepi buju katil. Dia kata, sekarang doktor jangan pandang belakang sebab dia nak mai dekat doktor. Dia cakap dia nak mai kat doktor. Ya Allah. Dia nak mai dekat doktor. Weh. Han dapat bayangkan time tu kan, dengan ilmu yang tak berapa kuat dah time tu kan, kita hanya ingat dia ada masalah mental sahaja kan. Kita seram lah time tu kan. Kita seram lah, dah baca macam-macam lah, seram lah semua. Lepas tu doktor toleh, ingatkan ambil ayak nak bagi kat dia, ambil doktor toleh kan. Betul-betul doktor nampak ya, apa yang dia cakap tu benar. Memang seorang perempuan tua, rambut panjang macam tu. Gila. Kan duduk tunduk macam ni. Tunduk. Dia tunduk. Dia duduk tunduk macam tu. Malah masuk buat hospital. Takut benda-benda macam ni lah. Dia tunduk macam tu.